Kalau suatu hari nanti kerajaan cuma hadkan tuan-puan boleh keluarkan RM300 sahaja dalam akaun bank, cukup ke tak cukup untuk tampung kehidupan? Inilah yang berlaku dekat negara Greece pada tahun 2015. Pada ketika itu tuan-puan, pesara terpaksa beratur berjam-jam hanya untuk keluarkan wang pencen mereka. Dan pada ketika itu kerajaan hadkan pengeluaran kepada €60 sahaja untuk satu hari. Kerajaan Greece terpaksa memotong pencen sebagai salah satu cara untuk memulihkan ekonomi akibat daripada hutang negara yang sangat teruk pada ketika itu. That's why golongan pesara miskin terutamanya adalah mereka yang sangat terjejas sebab mereka bergantung sepenuhnya kepada bayaran pencen mereka. Dekat sini tuan-puan bayangkan kalau pencen dipotong sehingga 40%, subsidi makanan dan ubat pula ditarik balik, maka ramai pesara akan jatuh miskin sebab mereka bergantung sepenuhnya kepada pencen bulanan. Inilah risiko kalau simpanan kita hanya bergantung kepada gaji ataupun pencen. That's why pakar keuangan iaitu Tuan Azizi Ali menyarankan kita untuk adakan pelbagai simpanan. Dan salah satu alternatif yang tuan-puan boleh buat adalah dengan alihkan kepada aset emas fizikal macam dekat tangan saya ni. Kalau sistem keuangan lumpuh, bank pula hadkan pengeluaran duit, emas dekat dalam tangan tuan-puan ni tetap akan laku. Sebab apa? Emas ni diterima di mana-mana negara ataupun di mana-mana tempat sekalipun. Jadi bagi tuan-puan yang pada hari ini nak saya bantu alihkan simpanan kepada aset emas fizikal macam dekat tangan saya ni, boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas dengan public gold.